3 tips untuk sambung master PhD dan tamat dengan jayanya. Tips yang pertama KPI, tips yang kedua research group. Saya dah terangkan dalam video sebelum ni, so checklah kat profile. Untuk video kali ni saya akan bagi tahu tips yang terakhir iaitu paling penting, iaitu niat. Niat untuk sambung belajar, peringkat diploma ke degree master atau PhD adalah untuk menimba ilmu. Walaupun pada peringkat awalnya awak sambung master ke PhD mungkin untuk kerjaya, kenaikan pangkat contohnya, ataupun dah habis degree, apply kerja tak dapat dan awak pula sambung master. So tak apa, walaupun tujuan asalnya gitu-gitu, tapi kita boleh saja perbetulkan niat tu. Sepanjang awak belajar, niat adalah hati yang saya nak menimba ilmu. Niat ini sangat penting sebabnya ia memberi satu willpower kepada awak. So kalau awak sedang sambung belajar, tak kisahlah peringkat mana pun dan awak hadapi masalah, dengannya willpower tu, awak akan mula berfikir macam mana cara untuk atasi masalah tu. Okey? Kat situ sebenarnya sel-sel otak awak dah mula berhubung. Okey? Dan apa saja masalah datang, awak boleh selesaikan dan tamatkan pengajian awak sama ada bidang master ke PhD dengan jayanya. Oleh itu, niatlah dalam hati yang kita nak sambung belajar ni untuk menimba ilmu. Seperti yang biasa kita dengar kan, ilmu tidak menjadikan awak kaya. Tetapi kalau ilmu yang diinovasikan dan mendapat permintaan yang tinggi, bukan sahaja menjadikan awak jutawan. Mungkin awak boleh jadi seorang bilioner. 3 tips ini sebenarnya bukanlah daripada saya. Saya cuma bicara biasa saja yang baru belajar nak buat konten dalam media sosial. So tips ni daripada orang yang sangat saya hormati, iaitu Naib Chancellor UTHM, Prof. Datuk Dr. Ruzari bin Abdul Rahim. Terima kasih Prof. Cuma huraian tu saya tambah-tambahlah sikit. Diharap tips-tips itu dapat memberi semangat kepada awak untuk sambung master atau PhD. So nak daftar di mana? Daftarlah di UTHM.